Hai semua, selamat kembali. Sebagai seorang pendidik, mesti kita selalu fikir benda yang sama kan? Macam mana nak jadikan kelas kita sentiasa bertenaga dan menarik? Kadang-kadang tu memang buntu nak cari idea baru. Dan masa pula, macam tak pernah cukup. Jom kita bongkar jalan penyelesaiannya bersama. Soalan yang selalu bermain kat kepala kita, betul tak? Macam mana kita nak rancang satu aktiviti yang betul-betul buat pelajar teruja, tapi dalam masa yang sama kita tak perlulah korbankan waktu rehat kita berjam-jam lamanya semata-mata untuk buat persediaan. Inilah persoalan besar yang akan kita jawab hari ini. Okey, jom kita tengok beza dia dengan jelas. Sebelah kiri tu, cara tradisional yang kita semua dah biasa lalui. Banyak syarahan dan pelajar kita lebih banyak jadi pendengar yang pasif. Matlamat kita sekarang adalah untuk lompat sepenuhnya ke sebelah kanan, pembelajaran abad ke-21 atau PAC K21, di mana kelas kita tu bertukar jadi satu ruang yang kolaboratif, aktif dan paling penting, semuanya tentang murid kita. Jadi, macam mana kita nak buat lonjakan ni dengan lebih mudah dan efisien? Nah, jawapannya ada pada gabungan dua benda yang sangat-sangat power. Satu, rangka kerja pedagogi yang memang dah terbukti berkesan, dan dua, seorang rakan teknologi yang bijak yang sentiasa ada untuk bantu kita. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham asas dia dulu. PK21 ni bukan sekadar perkataan canggih tau. Ia adalah satu proses pembelajaran yang ada strukturnya yang dibina atas 5 tiang utama. Komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis, kreativiti dan semestinya nilai murni. Inilah boleh kata resepi untuk sebuah kelas yang betul-betul hidup. Dan di sinilah magic teknologi tu bermula. Cuba bayangkan Gemini AI ni bukan macam alat yang susah nak guna, tapi lebih kepada partner atau rakan perancang anda. Dia sentiasa bersedia di sisi untuk tolong cetuskan idea-idea yang bernas dan susun aktiviti-aktiviti PAK21 ni dengan sangat-sangat pantas. Okey, jom kita mulakan dengan kategori yang pertama. Kategori ni fokus pada aktiviti yang direka khas untuk galakkan pelajar kita berkongsi idea dan berfikir bersama secara terbuka. Ini langkah paling asas untuk kita bina satu komuniti pembelajaran yang aktif dalam kelas. Tengok, ada macam-macam pilihan yang best kat sini. Ada Think, Pair, Share yang klasik tu, bagus untuk pelajar fikir dulu sebelum kongsi. Ada Round Table yang pastikan semua orang dapat peluang bercakap. Dan semestinya, sesi brainstorming yang rio untuk kita dapatkan idea sebanyak mungkin. Semua ni cara terbaik nak buat setiap pelajar rasa suara mereka didengari. Sekarang, jom tengok keajaibannya. Cuba perhatikan prompt ni. Dengan satu arahan yang jelas macam ni, anda boleh dapat satu plan aktiviti yang lengkap dan tersusun. Nampak tak? Ia minta soalan provokasi untuk cetus pemikiran, arahan yang spesifik supaya aktiviti lancar dan siap minta cara pemilihan yang adil. Berapa banyak masa kita boleh jimat kat sini? Seterusnya, kita tak naklah pelajar kita asyik duduk je kan? Jom kita gerakkan mereka. Kita semua tahu pembelajaran akan jadi lagi lekat dalam kepala bila ada pergerakan fizikal dan kolaborasi yang aktif antara kumpulan. Aktiviti macam gallery walk ni umpama buat pameran dalam kelas. Pelajar boleh bergerak, tengok dan komen hasil kerja kawan-kawan. Stage tray pula macam duta kumpulan pergi kongsi maklumat. Bus stop pula kita cipta stesen-stesen perbincangan yang dinamik. Semua ni bukan saja seronok, tapi ia pecahkan kebosanan dan galakkan interaksi yang lebih bermakna. Nampak macam rumit kan nak rancang semua ni? Tapi rahsianya ada pada prompt yang kita bagi. Arahan ni secara automatik pecahkan satu topik besar kepada 5 stesen kecil yang mudah diurus. Setiap stesen tu pula lengkap dengan tajuk, tugasan dan soalan. Perancangan yang teliti siap dalam beberapa saat je. Okey, sekarang kita masuk ke peringkat yang lebih mendalam. Aktiviti yang membina kemahiran insaniah yang sangat penting. Empati dan pemikiran kritis. Melalui simulasi, pelajar kita bukan setakat belajar tentang sesuatu, tapi mereka dapat merasa dan menghayati situasi itu dari pelbagai sudut. Aktiviti macam hot seat dan role play ini, ia letakkan pelajar dalam situasi yang mencabar di mana mereka perlu pertahankan pandangan mereka. Placemat konsensus dan peta I think pula adalah alat bantu yang sangat hebat untuk mereka susun idea secara visual dan capai persetujuan dalam kumpulan. Yang ini memang contoh yang paling best. Cuba tengok, prompt ni bukan setakat minta soalan tau, tapi dia minta latar belakang watak. Maksudnya, AI boleh tolong ciptakan satu profil watak yang lengkap, soalan-soalan yang betul-betul mencabar minda, dan yang paling penting, siap bagi panduan untuk kita sebagai guru buat rumusan. Hebat kan?
Baiklah, selepas kita dah buat macam-macam aktiviti yang menarik, soalan seterusnya, macam mana kita nak tahu pelajar kita betul-betul faham atau tidak? Jadi, kategori terakhir ni adalah tentang cara yang pantas dan berkesan untuk kita buat penilaian dan galakkan pelajar buat refleksi. Teknik-teknik yang nampak mudah macam exit ticket, traffic light atau nota post-it ni sebenarnya sangat berkuasa. Ia bagi kita maklum balas segera tentang tahap kefahaman pelajar. Data pantas macam ni sangatlah berharga sebab ia bantu kita untuk rancang sesi pembelajaran yang seterusnya dengan lebih baik. Ini cara yang sangat bijak untuk guna AI dalam penilaian. Daripada kita tanya soalan yang sama je, apa yang anda belajar hari ini, kita boleh minta AI untuk reka soalan yang lebih pelbagai. Ada yang fokus pada perasaan, ada yang uji fakta, dan ada yang tanya macam mana nak guna ilmu tu. Barulah kita dapat gambaran penuh tentang pembelajaran setiap pelajar. Jadi, mesej utama yang paling penting untuk kita ingat, teknologi AI ni bukan datang untuk ambil alih kerja kita sebagai guru. Takkan boleh. Sebaliknya, ia adalah alat yang memperkasakan kita. Ia bebaskan kita dari kerja-kerja perancangan yang leceh supaya kita boleh fokus pada perkara yang paling penting, mencetus kreativiti dan membina hubungan dengan pelajar kita. Selepas kita dah lihat semua potensi ni, soalan terakhir saya untuk anda. Apakah aktiviti hebat pertama yang akan anda cipta dengan rakan kolaborasi baru anda ni? Saya cabar anda semua, cuba ambil salah satu contoh prompt tadi, sesuaikan dengan topik anda dan lihat sendiri hasilnya. Selamat mencuba dan selamat berinovasi.